Abang kau takkan tahu ni Wapi nak bunuh diri. Aku takkan beritahu pun. Tu apa asyik muntah tu, apa nak bunuh diri lah maksudnya. Adik. Ya. Aku dah agak. Aku dah agak orang nak buat macam tu. Mak pun sama. Mak pun dah tak makan, dah tak lalu makan dah. Apa tengok. Aku memang perhatikan dia sebab sekarang memang dah pelik dah maknya. Tunggu masa je. Mungkin kau seorang lah yang tinggal nanti. Yelah. Tinggal seorang. Bertemankan apa? Hantu. Ghost. Ghost lah, ghost. Nanti emosi. Dah tak ada orang. Emosi lah. Emosi tu akan jadi kuat. Mak pun dah mula dah tak sedia makan. Aku selalu tengok mak makan. Aku selalu pandang mak. Pandang mak lah dia. Dah tahu dah dia tak nak makan banyak lah. Nak bunuh diri. Itulah kenapa mak pergi haji. Lepas tu mak mungkin nak bunuh diri lah kat sana. Berkorban. Lepas tu tak jadi. Tak jadi itulah mak tak selera makan. Maknanya nak meninggal kat sana tapi tak jadilah. Yelah. Tak jadilah. Itulah jawapannya dia. Lepas tu mak tak hilang selera makan dah. Sejak balik haji itulah 2 tahun dah berlalu lah. Dah tak makan mak ni. Awak pun dah tak makan dah. Dari dia pelik. Makan pun dah sikit aja. Tetap banyak. Dah lama mak tahu pun awak mati lama-lama. Kau pakai singlet kau jaga kau. Macam cakap apa kalau pakai? Diam je. Diam je kan. Ni lah baju ni boleh kan? Lagi lah boleh. Baju apa? Ni, lagi lah boleh. Kan? Kalau pakai terbalik lagi lah boleh. Dah. Ih. Nanti buat apa? Tak ikut. Tak ada tiru pun. Kalau tiru masa ni tak boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ih. So. Tutup lampu. Tutup. Itu. Aku dah tahu dah. Mak ni dah tak makan dah. Iya. Habis kalau macam ni maknya kan kehilangan tenaga lah. Habis macam mana nak puasa? Wapi pun lah. Macam mana Wapi nak puasa dia? Dah makin lama makin teruk. Makan pun dah sikit. Awak mak pun makan dah sikit. Dah nak makin teruk dah. Dah lama mak tahu pun awak masuk hospital. Lepas tu mati kat sana. Bercakap dengan malaikat. Malaikat yang datang cabut yang bunuh diam-diam. Dia paling afdal malam ketika tidur. Itu wali tu.
tu kau tipu lah. Kau cakap lah mak pindah. Mak pindah tempat lain. Tak ada, aku tak nak cakap mak. Dah tak ada, nanti korang akan jadi gila. Jadi gila. Kau tak ada gila macam mana dia? Dia kurang sioman. Ketuk dinding lah. Kepalanya ketuk dinding lah. Toreh dengan pisau lah. Ya. Tumbuk dia sendirilah pun ada. Mengamuk lah pun ada yang mengamuk. Orang yang tersayang dah hilang, mestilah mengamuk. Tak nak terima kenyataan tau. Pertamanya abang kau nanti akan jadi gila. Aku memang tahu punya. Kalau mak dah tak ada, memang akan jadi gila. Baik kau menipu. Kau dah beritahu, jangan beritahu api. Nah dah, cakap macam tu. Ini aku sama, jangan beritahu api. Kau beritahu aku musnahkan. Sedangkan orang punya berita. Ni lah. Syarat tu, tak ada beritahu. Nak tipu lah. Boleh ke dia tipu macam tu? Ha? Boleh ke? Ada? Boleh lah. Habis nanti dia ketuk kepala kat dinding tu aku tak nak. Kan dia ketuk kepala kat dinding nanti. Dia duduk kat mana dek? Cuba pergi tengok. Dia duduk kat mana? Cuba aku tengok. Aku tengok cepat ni. Nak tengok ni. Dah masuk tengoknya.
dah masuk dengkulnya. Dia tidur lah, aku tak boleh tutup. Dia tak kasih tutup. Tak kasih tutup. Kalau tutup bunyi dengkul syaratnya.